korang tengok ni. Nasib baik tak putus tengah-tengah highway ni. Ini nasib baiklah technician anti check masa pergi servis hari tu. Masalahnya sebab belting ni dah reput. So nasib baik dia tak putus habis. Cuba korang tengok ni. Ini belting lama, ini belting baru. Kalau korang tengok ni, betul-betul dah reput belting lama. Kalau tercabut dekat highway, memanglah boleh jalan lagi. Tapi dia boleh efek korang punya aircon, water pump dan alternator. Kalau tukar belting ni, baru 1,500 anti charge. Tapi kalau awak main bawa je, innalillah lah belas-belas ribu awak nanti. Belas-belas ribu tu sebab water pump tak jalan dan nanti enjin akan overheat. Lagi-lagi pakai maserasi. Memang menangislah awak. Tapi jangan risau. Untuk belting, kereta-kereta Conti dan JDM, anti charge 3 ke 400 je. Jadi jangan risau. Setiap kali servis, Anti memang akan cek komponen-komponen kereta korang. Jadi elakkanlah kena habis belasan ribu dengan servis dengan Mija Autocare. Apa-apa, Roger ya Anti?